Malaysia, Malaysia bagus. Malaysia kita kalau tayyib, sya'b tayyib, rajul tayyib, semua tayyib. Kita bila nak masuk raudah, orang suruh beratur. Oh, orang kita, sebab tu saya kata patutlah polis selalu puji. Jemaah Haji Malaysia antara yang paling disiplin di Tanah Suci. Bukan saya yang sebut, petugas Saudi sendiri yang puji. Ketika saya menghadiri mesyuarat dengan menteri-menteri agama seluruh dunia baru-baru ini, saya rasa begitu popular sekali, tuan-tuan. Bukan kerana saya popular, tetapi kerana negara kita. Ya, semua ingin belajar dengan kita pengurusan haji yang terbaik di dunia, tuan-tuan. Ya, saya cakap ini benar. Menteri Haji Dr. Taufik Fauzan Rabi'ah, Menteri Haji dan Umrah Saudi, dia kata kepada Menteri Haji Iraq, please learn from Malaysia. Maldives, please learn from Malaysia. Syria, please learn from Malaysia. Pakistan, go and learn from Malaysia. Jadi alhamdulillah kita sedang berbincang dengan kerajaan Saudi untuk kita adakan MOU menyediakan perkhidmatan untuk kita bersama-sama menawarkan bagaimana kita menguruskan pengurusan haji. Pengurusan haji kita telah mendapat anugerah Labbaitum Diamond Award pengurusan haji terbaik di dunia. Assalamualaikum dan salam sejahtera gengs. Selamat datang kembali di Ami Story, channel yang sentiasa bawakan kisah menarik, fakta unik, dan cerita yang goleh buka mata kita semua. Gengs, pernah tak terfikir kenapa jemaah Malaysia sering dipuji di Tanah Suci? Sampai ada yang kata Malaysia jadi antara contoh terbaik dalam pengurusan haji di dunia. Adakah sebab teknologi? Adakah sebab kemudahan? Atau sebenarnya ada sesuatu yang lebih besar di sebalik semua ini? Jom gengs, kita bongkar sama-sama. Dia kata dia tahun 2007 dia buat haji dekat Mekah. Malaysia, Indonesia? Malaysia. Yes, thank you. Best Muslim Malaysia. Best Jannah Malaysia. Today, world Muslim. Best Muslim. Hajj 2007. Oh, okay, tahun 7. Okay. Today, Malaysia. Ziarah tahu. Best Muslim world, Muslim Malaysia. Alhamdulillah, thank you very much. Jannah. Oh, Jannah. Malaysia. Post visit. InsyaAllah. Thank you so much. Dia kata dia tahun 2007 dia buat haji dekat Mekah. Lepas tu dia kata dia jumpa rakyat Malaysia yang buat haji. Rakyat Malaysia ni adalah rakyat Muslim yang terbaik. Dan dia kata insyaAllah kalau masuk Jannah, rakyat Malaysia adalah salah seorang yang akan masuk Jannah paling awal sebab kita baik sangat. Alhamdulillah. Jemaah Haji Malaysia antara yang paling disiplin di Tanah Suci. Bukan saya yang sebut, petugas Saudi sendiri yang puji. Kenapa Malaysia boleh jadi macam tu? Disebabkan sistem tabung haji yang sangat teratur. Nombor 1, kursus Haji Malaysia antara yang paling lengkap dalam dunia. Jemaah bukan setakat diajar cara buat haji, tetapi diajar step by step apa nak kena buat bila sampai dekat Mekah, dekat Madinah nanti. Cara bergerak, timing tawaf yang sesuai, laluan yang selamat, sampailah adab dan juga etika pun dimasukkan di dalam silibus kursus haji. Kedua, disiplin masa. Tabung haji latih jemaah kita disiplin masa. Bila nak berangkat, bila nak naik bas, bila nak masuk hotel, semuanya dah disusun sebelum jemaah berangkat lagi. So bila jemaah sampai dekat Tanah Suci nanti, jemaah Malaysia tak kalut. Sebab tu pergerakan kita jadi smooth dan juga teratur. Nombor 3, bimbingan Muntawif Malaysia. Muntawif kita bukan setakat bimbing bab ibadah sahaja, tetapi menjaga kumpulan, menjaga kebajikan dan pastikan semua dalam keadaan selamat. Sebab tu hampir setiap tahun kerajaan Arab Saudi ataupun petugas Arab Saudi selalu sebut Malaysia very organised, very disciplined. Malaysia, Malaysia bagus. Malaysia kita kalau tayyib, sya'b tayyib, rajul tayyib, semua tayyib. Kita bila nak masuk raudah, orang suruh beratur. Oh, orang kita, sebab tu saya kata patutlah polis selalu puji. Orang kita bila berkumpul satu tempat, nak contoh Muntawif nak ceramah lah, nak cerita sini berlaku gini. Polis datang, polis tak payah cakap. Habis terus bergerak. Ini sebab patutlah orang polis Saudi, pihak berkuasa Saudi sayang sungguh dekat orang Malaysia. Sebab dengar kata orang lain tak ada.
tinggi suara sampai katak apa katak pula kita sayang latih sebab dia katak pukul sampai pukul apa-apa yang ada pukul ni suruh bergerak tak nak bergerak. Kita orang Malaysia tak. Saya tengok patutlah dia orang ni betul-betul burn out. Kalau tak ada kuliah agama yang memberikan kepada mereka ceramah tentang baiki balik niat kita. Baiki balik niat kita, kita sedang melayani tetamu Allah. Itu besar tu benda tu. Melayani tetamu Allah. Untuk apa? Untuk mereka beribadat. Bukankah itu satu ibadat yang sangat besar? Kita tolong orang buat ibadat. Jadi mereka sentiasa diberi kuliah pasal ini. Sebab tu kita tengok polis, tapi ada juga yang betul-betul burn out sampai naik tangan tolak. Dah sebab apa? Okey, bayangkan Raudah ataupun mana-mana tempat yang memang kalau boleh jangan solat lama kat situ. Ramai lagi nak masuk. Faham. Ada member tu nampak boleh dia akak takbir pula. Saja. Dia memang nak duduk lama. Faham. Dia fikir nak buat sunnah, tapi dia tak tahu sunnah yang lagi besar adalah Mudahkan orang lain juga. mudahkan orang lain. Sampai polis akhir sekali, polis pergi tolak dia. Dia duduk solat. Jadi angle tu yang diambil, dirakam, diviralkan. Ada dalam kalangan masyarakat dunia dan juga masyarakat Malaysia tertanya-tanyakan kenapa masyarakat Malaysia ataupun rakyat Malaysia ini sebenarnya sangat berdisiplin di Tanah Suci ataupun di Kota Mekah, dan juga kenapa kerajaan Arab Saudi sangat suka dengan rakyat Malaysia dan juga jemaah Malaysia. Yang pertama adalah rakyat Malaysia ni dia berdisiplin. Apa sahaja yang direncanakan ataupun yang ditetapkan oleh tabung haji, mereka akan ikut dan patuhi dengan syarat mereka akan sentiasa berdisiplin walau apa keadaan sekalipun. Baik, yang kedua adalah setiap jemaah faham haji mereka ini berkaitan dengan rukun, berkaitan dengan tata tertib, dan semua tahu untuk sampai ke mana, dan juga antara perkara yang tidak keliru dan tanya benda itu berulang-ulang kali supaya mereka faham dan seterusnya buat sahaja apa yang disuruh dan direncanakan oleh tabung haji Malaysia. Dan yang ketiga adalah berkaitan dengan pengurusan tabung haji yang cekap, yang teratur dan tertib. Ini sangat penting sebab tabung haji telah pun susun daripada awal sehingga ke akhir, daripada awal penerbangan sehingga ke akhir penerbangan balik ke Malaysia. Jadi semuanya dalam keadaan yang sangat baik. Dan buat jemaah haji Malaysia, teruskan disiplin anda dan juga tata tertib supaya rakyat Malaysia, jemaah Malaysia akan terus dikenali di serata dunia disebabkan disiplin dan juga tata tertib rakyat dan jemaahnya yang sangat baik. Kita bagi terbaik. Gengs, antara perkara yang sering dipuji tentang jemaah Malaysia ialah sikap disiplin, menjaga adab, dan sentiasa menghormati orang lain. Semua ini bukan berlaku secara kebetulan, tetapi hasil persediaan yang rapi, bimbingan yang baik, dan kesadaran untuk menjaga nama negara. Walaupun berada di tempat yang sesak dengan jutaan manusia dari seluruh dunia, perkara kecil seperti beratur, menjaga kebersihan, dan memudahkan urusan orang lain sebenarnya memberi kesan yang sangat besar. Ya, bagi makan gratis. Nasi sabil nama Pak. Gratis. Nasi sama ayam. Ambil aja kalau mau. Boleh. Iya. Emang dikasihkan aja. Orang-orang Malaysia dermawan gitu kan. Bagi-bagi nasi terus. Jadi jamaah-jamaah Malaysia ini bagi-bagi makanan gratis lah di daerah Ajat Sud. Jadi sedekah makan ke para jamaah umroh. Wah. Biasa orang Indonesia pun juga macam gitulah. Cik, dah makan? Dah makan? Belum. Nasi lemak. Nasi. Doang infak. Okey. Aku cik dah sarapan. Kita nak bagi doang infak. Doang infak ni. Assalamualaikum. Dah sarapan ke? Ini doang infak. So dia bagi dan dia minta agihkanlah kepada siapa-siapa yang jemaah nak. Cik dah sarapan? Ada orang infak nasi lemak. Nak? Boleh. Alhamdulillah, ingat suami. Ingat suami saya. Okey. Terima kasih dek. Okey, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, Menteri Kesihatan Malaysia. Saya
sebagai Ketua Rombongan Haji bersama dengan Timbalan Ketua Rombongan Haji Perubatan Dr. Abdul Marsudi bersama dengan rombongan petugas-petugas rombongan perubatan Malaysia berada di Mekah Al-Mukarramah, dan saya ingin melaporkan bahawa mereka telah pun menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan penuh dedikasi dan komitmen dan menyantuni para diyuf rahman dengan luar biasa sekali. Para jemaah haji dijaga dengan baik, dirawat dengan baik, dan alhamdulillah dengan kemudahan-kemudahan yang tersedia telah memberikan kemudahan yang terbaik kepada para jemaah haji. Saya ingin juga melaporkan pada Yang Berhormat bahawa rombongan perubatan Malaysia daripada Kementerian Kesihatan Malaysia telah melakarkan sejarah dan pencapaian yang cukup luar biasa, di mana kita merupakan negara yang pertama mendapat permit untuk beroperasi hospital di Madinah, dan seterusnya kita juga telah pun menjadi negara yang pertama mendapat permit untuk beroperasi hospital di Mekah dan juga di Ibu Pejabat Tabung Haji di Mekah, dan seterusnya kita juga melakar satu lagi sejarah dan pencapaian, iaitu merupakan negara yang pertama mendapat permit untuk mengoperasikan ambulans sebanyak 20 buah ambulans untuk operasi haji 1445 Hijrah. Jadi saya bersama-sama dengan rombongan perubatan di Mekah ini amat berterima kasih kepada Kementerian Kesihatan yang memberi sokongan dan dokongan dalam operasi haji setiap tahun, dan kami insya-Allah akan berjanji dan terus memberi khidmat rawatan kesihatan dan penjagaan perubatan kepada semua jemaah haji Malaysia setiap masa insya-Allah. Bersama santuni Duyufur Rahman. Kebajikan dan keselesaan jemaah haji sepanjang berada di Tanah Suci terus jadi keutamaan Andalusia Travel and Tours Sdn Bhd, tegas Pengerusi Eksekutifnya Datuk Muhammad Daud Chengah. Komitmen itu bertujuan pastikan keyakinan pelanggan sekaligus pelihara reputasi dan kredibiliti syarikat. Jangan bimbang tentang kawalan dan penjagaan Andalusia kepada jemaah. Sebab kita setakat ini kita menjaga reputasi kita 10 travel agent yang terbaik di Malaysia. Kita jaga dan kita selalu menerima award-award yang sangat tinggi. Baru ni Pak Haji Aida pergi terima award kecemerlangan kita. Beliau ditemui ketika menyaksikan pelepasan kumpulan terakhir jemaah haji Andalusia di Sepang. Para pelanggan mengakui pihak syarikat benar-benar membantu pastikan jemaah bersedia tunaikan rukun Islam kelima dengan lancar dan sempurna. Persediaan itu bukan sahaja babitkan proses ibadah, malah merangkumi aspek kesihatan. Bukan senang nak menjadi tetamunya sepelbagai ranjau dan sebagainya, dan kalau ikutkan untuk tahun ini dari segi syaratnya begitu ketat, terutamanya dari segi syarat-syarat kesihatan, di mana saya pun ada sedikit masalah kesihatan dan terpaksa mengambil masa untuk menstabilkanlah kita punya kesihatan. Selain itu, lebih 30 kelengkapan asas disedia lebih awal, antaranya peralatan solat termasuk telekung, ihram, selain buku panduan haji dan pelbagai jenis beg. Ia memudahkan urusan jemaah selain kurangkan keperluan beli barangan tambahan ketika menunaikan ibadah. Mendaftarnya 2009. Jadi kali ini first time untuk buat rayuan tu dapat. Saya mula rancang nak pergi dengan suami, tapi suami ada banyak lagi urusan, jadi rasanya belum lagi kena panggil giliran dia, jadi saya pergi seorang. Kumpulan terakhir jemaah haji Andalusia membabitkan 124 jemaah dan 2 petugas. Mereka berlepas menggunakan penerbangan Saudi Airlines terus ke Jeddah petang tadi. Gengs, daripada kisah ini, kita boleh ambil satu pengajaran penting. Dimanapun kita berada, jangan hanya kejar kejayaan dari segi kemajuan atau pencapaian semata-mata, tetapi bina juga akhlak yang baik, rasa hormat, dan sikap bertanggung jawab. Kadang-kadang, perkara kecil seperti senyum, membantu orang lain, dan menjaga adab mampu memberi kesan yang besar kepada pandangan orang terhadap diri kita. Semoga kita semua terus menjadi insan yang lebih baik dari hari ke hari. Kalau geng suka video macam ini, jangan lupa like, share, dan subscribe AMI Story. Jumpa lagi dalam video selanjutnya. Assalamualaikum.